Islam Sayyidina Abu Bakar. Saudara-saudara sekalian, siapa dia Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar adalah bapa ceti. Bapa ceti zaman jahiliah. Dia kaya kerana dia peras orang-orang miskin zaman jahiliah. Orang ini masuk Islam. Bila Sayyidina Abu Bakar peluk Islam, Sayyidina Abu Bakar jadi manusia model. Sayyidina Umar, orang pijak khuf dia pancung leher. Ini Sayyidina Umar. Isteri orang, siapa-siapa yang cantik di Mekah Al-Mukarramah, kalau dia nak, dia ambil begitu je. Isteri orang. Kalau anak dara orang lain, tak usah kira lah. Zina ini hobi dia. Umar peluk Islam. Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ini? Bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu. Bangkit waris berwiradu. Assalamualaikum. Aku rasa semua dah dengar kot apa yang digebangkan oleh YB Nik Zawawi di atas pentas politik, yang menceritakan, tak kisahlah kalau cerita tu betul sekalipun, daripada kitab mana dia belajar aku pun tak tahu. Mungkin ada jumpa sirah Nabi atau sunnah Nabi, hadis Nabi yang menceritakan tentang siapakah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar sebelum mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya menjadi sahabat Nabi yang berjuang memesatkan ataupun mengembangkan Islam selepas wafatnya Rasulullah. Itu Allahu a'lam lah, aku tak tahu. Okay, mungkin ada puak-puak yang boleh puak-puak yang ahli dalam bidang ini yang boleh menceritakan kebenaran dan kesahihan cerita yang dicerita oleh YB Nik Zawawi. Tapi aku sebagai seorang yang belajar di sekolah Arab, sekolah Arab, mendapat pendidikan di bermula di sekolah agama anak-anak tentera dan melanjutkan sekolah ke sekolah Arab selepas tu. Nak cerita sikit lah salah silah yang aku tahu sepanjang aku belajar. Aku taklah dengar lagi lah ada ulama ataupun imam-imam masjid ataupun sesiapa saja yang berani membuka begitu aibnya kehidupan seseorang tu. Pasal memang Rasulullah cakap kita tak boleh buka aib orang walaupun cerita tu betul. Aku tak tahulah mana yang YB ni dapat cerita. Sebelum tu, pada siapa yang tak tahulah, Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar sebelum masuk Islam, nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah, berasal dari kabilah Bani Taim, salah satu cabang Bani Quraisy. Dikenali sebagai seorang pedagang yang jujur, lembut hati dan dihormati oleh masyarakat. Beliau tidak terkenal sebagai penyembah berhala yang fanatik, malah dikatakan menjauhi amalan buruk masyarakat Arab jahiliah seperti mabuk dan penindasan. Abu Bakar juga terkenal dengan kebijaksanaan dia dalam ilmu keturunan Arab dan sering menjadi tempat rujukan masyarakat. Apabila Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam, Abu Bakar adalah orang pertama yang terus mempercayai baginda tanpa ragu-ragu. Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum masuk Islam, nama sebenar beliau adalah Umar bin Al-Khattab, berasal dari kabilah Bani Adi Quraisy. Sayyidina Umar terkenal sebagai seorang yang sangat tegas, berani, kuat fizikal dan disegani. Sebelum Islam, beliau merupakan penentang kuat dakwah Nabi Muhammad SAW kerana mahu mempertahankan agama dan adat Quraisy. Beliau juga seorang yang cukup mahir membaca dan menulis, sesuatu yang jarang ada pada zaman itu. Umar pernah mencadangkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW sebelum akhirnya mendapat hidayah dan memeluk Islam. Selepas memeluk Islam, kepribadian Umar Al-Khattab
berubah 100% menjadi seorang pemimpin yang sangat adil dan tegas dalam mempertahankan kebenaran. Itu apa yang aku belajar di sekolah agama Angkatan Tentera dan juga di sekolah Ma'had aku dulu. Dan satu benda yang aku pegang sampai ke hari ini, walaupun benda yang kita nak cerita tu benda betul tapi melibatkan aib orang, wajar kita jangan bercerita. So aku tak tahulah apa boleh tengok sendiri, apa atas apa juga alasan perbuatan membuka aib orang di bidang politik ni merupakan satu benda kepastian ataupun benda yang dihalalkan ataupun benda yang disorakkan oleh pihak-pihak tertentu, terutamanya dari penunggang-penunggang agama PAS. Memang banyaklah aku tengok dengan Sanusi dia, dulu dengan Ustaz Muqtadab dan macam-macam lah. So di situlah kita menilai Islam ni sebenarnya atas pemahaman dan atas ilmu yang kita belajar, kita warisi daripada ulama-ulama, guru-guru agama kita dulu, yang kita perlu pertahankan. Tak sewenang-wenangnya untuk kita try ataupun kita memanipulasi ataupun kita menunggang sesuatu perkara itu untuk mengaitkan sesiapa dengan perkara yang tak elok. Apatah lagi orang yang kita cuba kaitkan dengan benda yang tak elok itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Apa fikirlah sendiri. Aku tak boleh nak fikir. So sebagai seorang Islam, aku rasa PAS perlu lakukan sesuatu. Walaupun PAS dengan ceritanya dah pun menarik tugas sebagai SU Ustaz Nik Nabawi dalam Majlis Syura PAS, tapi damage already been done dan something must be dibuat oleh Ustaz Nik Nabawi sendiri untuk memperbetulkan keadaan. Kerana yalah, kalau hang nak attack orang politik di Malaysia, attack lah. Itu adalah modus operandi ataupun benda yang jadi makanan nampak sekian lama. Tapi kenapa nak attack sahabat-sahabat Nabi di atas pentas politik, mengaitkan tabiat buruk mereka kononnya dengan apa yang ada hari ini? Aku sampai apa stop pasal benda-benda macam ni, benda yang memecah belahkan ummah dan satu fitnah akhir zaman yang cukup besar kepada sahabat-sahabat Nabi. So kalau anda bersetuju dengan apa aku cakap, sila tinggalkan komen ada di ruangan komen. Kalau anda berminat dengan konten aku, boleh support aku di TikTok dan juga di channel YouTube aku, Akulah Afzal, Rezeki Perspektif. Dan sebelum aku akhiri dengan apa yang aku nak bagi apa tengok selepas intro di depan tadi, aku akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, comment dan share untuk manfaat bersama ya.